Bos tu ni kalau tak makan pun, kalau tengok saja pun dah terliuk dah ayat liuk subhanallah. Kak abang tengok isi kat dalam dia, masya-Allah. Tengok ni kalau kita tarik ni. Ish. Ya Allah. Siapa peminat menyicah buah stoi Bangkok ni, cuba komen tengok stok dia dah sampai banyak dekat Batik Food. Jangan lupa apa datang tau. Ini kan kita try rasa yang kosong dulu. Masam-masam dia. Jalan dia manis kat luar-luar ni. Mesti masam-masam ni. Tapi sedap ni. Lepas tu, kalau yang beli satu set combo macam ni, dia akan dapat di antara 3 ataupun 2 biji ikut saiz dia. Macam ni. Dia dapat sekali lah satu set ni. Dia akan dapat sekali dengan serbuk asam macam ni. Serbuk asam. Okay, ni kita buat yang secara tradisional ya. Yang paling best kita akan dapat kuah rojak homemade by Pak Teh. Masya Allah, tengok ni isi dia. Meleleh macam ni. Allahumma barik lana fi samarina. Masya Allah. Bismillah. Serius weh, memang perfect combination di antara kuah rojak, serbuk asam dan juga ni buah stoi ni, Masya Allah. Hujung-hujung musim dah Kak Abang, yang mana belum dapatkan lagi buah stoi Pak Teh ni, jangan lupa datang dapatkan. Ya Allah, sedap ni. Ini sedap gila weh.